Apa influencer kalau review cushion foundation mesti buat muka terkejut lepas dab tu. Blend lah dulu. Tu serik pun buat muka terkejut. Hari ni I nak bagi tahu kenapa diorang buat macam tu. We'll be using the new YOU Caffeine Lift. This cushion foundation ada caffeine dalam ni and function dia untuk uplift you punya muka bagi nampak fresh. Dan kurangkan puffiness. Manusia ni macam-macam ragam. Ada yang suka review tenang-tenang macam I selalu buat. Ada juga yang suka review yang jenis gempak-gempak. Muka terkejut, suara excited, happy, sedih. Diorang suka play with emotion. And viewer akan react dua cara. Satu yang macam tertarik, excited, and satu lagi akan kecam lah. Yelah, kenapa kau nak terkejut? Biasalah tu makeup kan, tak blend lagi. But this is one of the marketing technique. I suka review tenang-tenang macam ni. Kita tengok coverage cushion tu, lepas tu dia punya finishing macam mana. I suka pakai contact lens lepas dah siap makeup sebab I nak tengok cushion tu cair tak. Nampak ni, I dah dab air mata apa semua pun. Cushion tak cair, makeup tak cair guys. I dab lagi guna baju I yang mahal ni pun tak transfer. Korang pernah pakai YOU punya cushion, dia memang ringan tapi yang ni version full coverage.